Lepas tu, I Ubaida macam tarik sikit je muka tengah sakit kan. Sangka pula rasa berani ni. Okey, lepas tu Masira masuk lagi. I bukannya apa, I tak kenal lelaki lain sebaik itu. Dan I kesiankan dia. Di sini nanti macam mana? Tapi I tak paksa you. Kalau aku dah lupa lah. Mati jumpa. I cuma cakap apa yang terbuku dalam hati I je. I cuma cakap apa yang terbuku dalam hati I je. Maafkan I dah. Pada dia. Dia sendiri yang buka mulut cakap pada dia. I bukan apa, I nak you tenang kat sana nanti. Ini tu untuk kebaikan dia juga. Tu dengar bunyi. Mak, perasan kat pintu bawah tu. Bukan tak payah tunduk. Tengok ke. Cing. Lepas tu, out. Kejadiannya. Okey, jom kita take. Tintang. Okay, next 30. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau jauhkanlah anakku Uzam dari orang-orang yang kejam, dari malapetaka dan godaan syaitan yang melalaikan. Kalau benar asli jodohnya yang terbaik, Kau kekalkanlah mereka dan berilah petunjuk dan hidayah kepada mereka, ya Allah. Jika bukan, Kau hadirkanlah jodoh terbaik untuk anakku yang dapat memimpinnya ke jalan-Mu, ya Allah. Asli jodoh yang terbaik, Kau kekalkanlah mereka dan berikanlah petunjuk dan hidayah kepada mereka, ya Allah. Jika sebaliknya, Kau hadirkanlah jodoh yang terbaik untuk anakku yang dapat memimpinnya ke jalan-Mu, ya Allah. Cut. Okay, boleh? Boleh kan? Perfect kan? Alright, mari. Okay, next scene. Okay, next scene 6, 2, 6. Mari kita tengok siapa yang kena. Bagi director cakap. Baru sikit je. Pegang itu. Ni dia memang tak ingat apa-apa kan? Tak payah dialog apa. Tapi reaction tu macam Ni apa nak reaction macam dia tengah macam sedih ke stres, dia sedih tak ingat apa jadi kan untuk dia kan? roll. Sorry. Action.
Boleh? Level tu Okay. Okay, stand by. Okay, roll. Episode 1, scene 1, VO Irina. And action. Takdir. Tiada siapa yang mahukan takdir kelam. Namun harapan mustahil dicapai andai ujian yang mendatang itu terlalu kejam. Take 2 and version lain sikit and action. Takdir. Tiada siapa yang mahukan takdir kelam. Namun harapan mustahil dicapai andai ujian yang mendatang itu terlalu kejam. And cut. Okay. Thank you. Kita tengah nak buat scene Emma Mak Embong kononnya dicampak daripada dalam kereta, dicampak keluar ke tepi jalan. Ni jalan dia. Okay. So kami tengah buat persiapan sini. Satu kamera kat sini dan satu kamera kat sana. Dan dia akan melalui jalan ni. Ni kita pakai stunt double. Tak adalah Emma sendiri yang akan lompat. So kita pakai stunt woman kita. Nampak macam Emma Mak Embong tak? Ni okey. Semua dah padding Ni semua dah safety Okey, semua dah ada padding. So InsyaAllah harap-harap tak ada apa-apa yang berlaku. Macam mana? Ada perasaan? Gementar. Nervous sikit mesti ada. Tapi tak apa, insyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku. Amin. Okey. Baik. Okey berhati-hati. Apa-apa pun safety first. Ya, tu dia dua macam Tu untuk OS, shot OS. Nampak jalan. Satu kamera lagi untuk shot tayar kereta. Tu, macam sardin. Nak masuk juga? Boleh. Ni dia orang panggil Cina gila. Tapi pandai hormat azan ni. wajah Islam. Oh, Islam okey. Alright. Okey. Selamat, adios amigos. Pelan-pelan jangan laju macam tadi tau. Jangan patah balik pun. Kau kena ingat kamera ada dua kat belakang kau. Jangan. Slow Dia ambil tayar. Mina tadi tak confident lah. Kita nak Lala dia ni juga yang kena. Boleh ke tak Boleh. Aduh, Emma Mak Kembung ni. Emma Mak Kembung. Punggut ni gambar ni. Emma Mak Kembung. Okey, standby Safety first apa-apa. Kononnya dia dicampak keluar daripada van ni. Daripada Starek ni. Okey bang, jalan. And action.
Nampak okey. Better lah. Tadi nampak campak. Ini bau betul Mamat Imbo. Tadi gangster sangat Tadi gangster sangat. Okay, say bye. Baik. Korang 75. Okey. Dah Iman. Dah habis kok. Sini bang. Okay. Ya. Thank you guys. It's a wrap.